Let's talk about the losers. Of course, DAP, ya. DAP and BN lah. DAP dengan DAP dan BN. Adakah Kian Meng juga sifatkan Perikatan Nasional sebagai loser? Ya. Oleh kerana ada beberapa tokoh seperti Ronald Kennedy juga tidak memenangi kursi. But what about PAS? Oh, PAS. Saya rasa ini adalah satu perkara yang memang menarik kerana adakah ini menunjuk bahawa pengaruh PAS boleh bertambah di Sabah. But I think it's a very localized candidate. Kerana Dr. Ali ni sebelum ni he was appointed wakil Don yang dilantik. Yes. Dan dia memang buat kerja dekat kawasan Karambunai tu. Yes, dan juga saya rasa sangat aktif dalam kalangan NGO juga. Ya. Adakah Kian Meng rasa bahawa PMX tidak meletakkan buffer yang sesuai untuk memastikan bahawa tempias kekalahan ini tidak datang kepada dia? Walaupun kita tahu di lapangan Saifuddin ada, Izzah ada sebagai pengarah pilihan raya, Amiruddin ada sebagai pengarah operasi, tetapi saya nampak optically he was very visible on the ground. Start and the end of the berbanding dengan Zahid, mungkin dia ada buffer sikit sebab banyak pergi kepada Bung kan. So saya nampak sebab PM betul-betul, I mean to be fair, sebab dia nak menang. Ya, betul. So dan dia memang a campaigner. Ya, dia nak tunjuk sokongan kepada calon tertentu. So of course tempias tu sedang dirasalah. Ya, dan saya rasa mungkin apabila kita bincang tentang isu Albert Tay ni, saya rasa isu nasional ni berkenaan dengan MACC dan sebagainya, saya rasa backlash itu memang adalah sesuatu yang ketara yang akan melibatkan PMX.